Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, ini Cikgu Farid. Hari ini kita akan sambung balik pembelajaran kita dengan topik darab panjang. Okey, so sebelum kita mulakan, Cikgu tunjuk dulu apa yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu perkaitan antara meter dan sentimeter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So, bila kita mau tukarkan unit meter kepada sentimeter, kita perlu darab dengan 100. Kalau kita mau tukar daripada sentimeter kepada meter, kita perlu bahagi dengan 100. Okey, ini cikgu dah ajar sebelum ni, kita tak perlu panjang dekat situ. Okey, so untuk soalan yang pertama, contoh soalan yang pertama, 14 meter darab 3. Ini soalan darab panjang yang paling asas. Kenapa? Kerana sebab dia hanya melibatkan satu unit meter. So, bila satu unit sahaja, sepatutnya tak ada masalah. 14 meter darab 3. So, awak akan dapat 42 meter. So, apa yang beza dengan nombor bulat? Darab nombor bulat? Tak ada beza. Contoh soalan 14 darab 3. Awak akan dapat jawapan 42. Bezanya ini ada meter, ini tak ada meter. Okey. So sebenarnya sama saja. Seterusnya soalan B. Soalan ini dia lebih sukar sikit. Kenapa? Sebab dia ada 2 unit, meter dan sentimeter. So, apa yang kita perlu buat? Cikgu lebih suka kita gunakan cara kita asingkan antara meter dan sentimeter itu. So, meter kat sini, cikgu letakkan garis dan sentimeter. Okey, kat sini cikgu nak tekankan, tolong dengar apa yang cikgu nak sampaikan ini. Okey, 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So, untuk jawapan di ruangan sentimeter, tak boleh lebih daripada, tak boleh 100 dan lebih. Paling tinggi 99 sahaja. So, bila dia jadi 100, dia akan pergi kepada unit meter. So, dekat di ruangan sentimeter, hanya ada 2 nilai tempat sahaja, iaitu sar dengan puluh. Sebab bila dia masuk kepada ratus tu dah masuk kepada meter. Okey, so kat cm, unit dia maksimum dia 99 ataupun 2 nilai tempat sahaja. Ini hanya boleh guna untuk meter dan sentimeter, iaitu apa yang kita belajar di tahun 3 sahaja. Okey, so untuk soalan ini, 3 meter 69 sentimeter darab dengan 5. So, 9 darab 5, 45. 6 darab 5, 30. Tambah 4, 34. Ini cikgu nak bagi tahu tadi. 34, kalau kita tulis 34 kat sini, 34. Sini sudah jadi 3 nilai tempat, iaitu 10/100. Tapi cikgu dah cakap tadi, di ruangan sentimeter hanya ada 2 nilai tempat, sar dengan puluh. Sebab bila dia masuk ratus, dia sebenarnya sudah jadi meter. So 3 ni kita tak boleh letak di sini, 4 di sini, 3 kita akan masuk kepada meter. So 3 darab 5, 15 tambah 3, 18. 18 meter, 45 sentimeter. Ada satu lagi cara, tapi cara ni cikgu terpulang awak nak guna. Tapi cikgu lebih suka cara ini. Okey, tapi cikgu akan tunjuk juga cara yang satu lagi, iaitu meter dan sentimeter. 3 meter 69 cm darab dengan 5. So, bila kita darab, tadi cikgu dah darab, cikgu akan tunjuk terus kat sini, 345. Sini akan dapat 15. So, bila jadi kat sini, kita perlu tolak dengan 300. Bila tolak 300, kena tambah 3.
So sini baki 45 cm, 15 tambah 3 18 meter. So jawapannya sama sahaja, iaitu 18 meter 45 cm. Apa yang berlaku kat sini ialah kita tolakkan 300 ni kerana 300 ni mewakili 3 meter. So kita ambil 300 cm, kita letakkan di ruangan meter, dan bila 300 cm masuk ruangan meter, dia akan tukar kepada 3 meter. Ini 300 ni bersamaan dengan 3 meter. Sebab tu kita tambah 3 meter kat sini. Okey. So mana-mana cara boleh, tapi kalau ikutkan cikgu lebih suka cara inilah. Sebab cara ni lebih pendek, lebih senang. Lagi satu, kalau cara ni ada beberapa pelajar dia confuse sebab kat sini tolak, kat sini tambah. Tapi cikgu bagi tahu terus, cara ini dia sesuai untuk banyak soalan. Meter, sentimeter, kilometer, meter, sentimeter, milimeter, boleh guna cara ini. Okey, bila awak belajar di tahun 4 nanti. Okey, so terpulang. Untuk sekarang terpulang, tapi lebih bagus awak tahu dua-dua cara. Okey, seterusnya C. 7 meter 50 cm darab 8. Cara yang sama, meter, cikgu tunjuk lagi sekali, sentimeter. So 7 50 darab dengan 8. So sifar darab 8, sifar 5 darab 8, 40. So sepatutnya macam ni, tapi cikgu lebih suka 4 ni sebab kita tahu sentimeter boleh letak 2 nilai tempat sahaja, sebab bila jadi 100 dia dah masuk meter. So 4 ni kita terus letak di atas 7. Kita akan tambah dengan 7 nanti. 7 darab 8 56 tambah dengan 4 60. So jawapannya 60 meter. Okey, cikgu harap semua faham. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada latihan. Untuk latihan, cikgu letakkan latihan tu di pautan yang cikgu bagi kat sini. Short URL @at/HLEH ataupun awak boleh copy je link ini di ruangan komen. Cikgu akan letak di ruangan komen. Kalau yang ada printer, tolong print, tolong cetak, boleh jawab terus kat situ. Kalau tak ada, awak boleh tengok di phone ataupun laptop. Lepas tu awak jawab sahaja di kertas ataupun buku. Lebih bagus awak sediakan satu buku. Lepas tu tolong pause video ni, jangan teruskan. Sebab apa? Sebab lepas ini akan ada video perbincangan. Maksudnya cikgu akan tunjuk step by step cara untuk jawab soalan di latihan tersebut. Tapi awak kena jawab dulu. Jangan tengok video tersebut dahulu. So kalau awak nak tengok, awak boleh tengok video yang sebelum ni. Contoh yang cikgu bagi sebelum ni. Okey. So jawab semua latihan yang cikgu berikan. Lepas tu barulah, lepas jawab baru sambung balik video ini untuk tengok kepada sesi perbincangan. Okey, cikgu tak asingkan video sebab cikgu takut banyak sangat video opening nanti. Cikgu compilekan sekali, cikgu letak sekali je. Okey, so kalau ada soalan boleh letak di ruangan komen. Okey, so kita akan masuk kepada sesi perbincangan. Pastikan awak dah jawab. Tolong jawab dulu barulah masuk ke sesi perbincangan. Okey, soalan yang pertama awak jawab tadi, 125 cm darab 5. So senang, ini tak ada ada satu unit sahaja, 125 cm darab dengan 5. Okey, kalau awak perasan di soalan tersebut tidak dinyatakan unit apa yang dia nak. So kalau soalan yang jenis macam ni, terpulang pada kita untuk kita letak unit apa. Okey, so 5 darab 5 25. 2 darab 5 10 tambah 2 12. 1 darab 5 tambah 1 6. So ini jawapannya. Semak jawapan awak, sebab cikgu rasa itu cara yang paling praktikal, paling cepat, paling senang, paling bagus.
Kalau awak nak screenshot, awak ambil gambar hantar pada cikgu, cikgu tanda lambat. Okey, lambat dan cikgu rasa tak praktikal pun. Okey. So cara ni awak dah dapat tengok betul ke tak, dan awak boleh buat terus pembetulan. So cikgu rasa itu lebih bagus. B. Soalan yang sama bentuknya dengan tadi, 170 cm darab 7. Kenapa cikgu tak letak jadual di atas meter sentimeter? Sebab soalan ni hanya ada satu unit saja, iaitu sentimeter. So sentimeter cikgu tulis kat sini. Sifar ini darab macam biasa saja. Pastikan jangan cuai. Okey, dah selesai. Itu sahaja. C. Okey, ini soalan yang ada dua unit, meter dan sentimeter. So kita akan gunakan cara yang cikgu bagi tahu tadi. Meter cikgu bahagikan dengan sentimeter. Okey. Sebelum awak mengata cikgu tulis sengit lah, buruk lah. Cikgu gunakan drawing tab. So memang susah sikit nak tulis, macam tak sama macam kertas biasa. So cuba tengok dengan lebih teliti lah kalau awak tak faham apa yang cikgu tulis. 8 meter 75 cm darab dengan 6. So 5 darab 6 30. 7 darab 6 darab 6 42 tambah 3 45. So macam tadi, sentimeter hanya ada dua nilai tempat, 10. So 45. 5 awak boleh letak, 4 tak boleh letak di sini sebab hanya ada dua. So 4 akan masuk kepada meter. Ini sebenarnya shortcut. Cara yang lebih detail sebenarnya cara yang tulis 450, lepas tu tolak 400. Okey, 8 darab 6 48 tambah 4 52. So ini jawapannya, 52 meter 50 cm. Okey, lebih bagus awak keluarkan jawapan awak dalam bentuk ini ataupun tulis di sini 52 meter 50 cm. Tulis di sini. Okey, jangan biarkan jawapan awak ada di sini sahaja. Keluarkan, masukkan, letakkan di atas ni. Okey, seterusnya soalan D. Meter sentimeter, asingkan 41 meter 28 cm darab dengan 8. Okey, sebelum cikgu lupa, bila cikgu letak darab 8 dekat sini, walaupun cikgu hanya letak di ruangan sentimeter, meter pun perlu darab juga. Dia sebenarnya sama saja macam 4128 darab 8. So 8214 ni semua kena darab dengan 8. Tapi ini cikgu asingkan mengikut unitnya, meter dan sentimeter. Okey, so 8 darab 8 64. 2 darab 8 16 tambah 2 22. So macam tadi, 2 di ruangan cm. Satu lagi nombor kita tak boleh jadikan dia 3 digit kat sini. So cikgu letak terus di atas 1. 1 darab 8 8 tambah 2 10. So 1 akan naik di atas 4. 4 darab 8 32 tambah 1 33. So 330 meter 24 cm. Okey, jelas sepatutnya. Kalau boleh cikgu nak semua betul soalan-soalan darab panjang ni. Okey, seterusnya soalan E. Soalan E beza sikit. Kenapa? Sebab cikgu letakkan nombor bulat di depan. Soalan sebelum ni semuanya unit panjang. Soalan panjang di depan. Ini cikgu letak nombor bulat. So adakah kita boleh tukar kedudukan dua nombor ni? Boleh. Sebab bila darab kita tak kisah, boleh mana-mana. So meter
cm, cara yang sama. 2 meter 15 cm darab dengan 8. So 5 darab 8 40. 1 darab 8 8 tambah 4 12. So kat sini 2 darab 8 16 tambah 1 17. So 17 meter 20 cm. Okay, cikgu harap semua betul soalan ni. F, meter dan sentimeter juga. 3 meter 15 cm darab dengan 9. So 9 darab 5 45. 1 darab 9 9 tambah 4 13. Sama macam tadi, jangan tulis 13 di ruangan sentimeter. 1 tu terus masuk ke meter. 3 akan tinggal kat sini. Okey, 3 darab 9 27 tambah 1 28. So 28 di sini. So kat sini 28 meter 35 cm. Soalan G, 41 meter 25 cm darab dengan 4. So, apa beza soalan ini dengan soalan yang lain? Dia dah minta jawapan dalam unit yang dia dah bagi. Kalau kita perasan, kalau awak tengok betul-betul, sini unit meter dan sentimeter. Tapi di bahagian jawapan hanya ada unit meter. So, jawapan kita nanti, kita perlu tukarkan kepada bentuk meter sahaja. So, 5 darab 4, 20. 2 darab 4, 8 tambah 2, 10. So, sifar kat sini, 1 akan naik ke atas. 1 darab 4 tambah 1. 5, 4 darab 4, 16. So, kat sini kita dah dapat jawapan 165 meter. Sentimeter sudah tak ada. Okey, soalan H, soalan terakhir. Kalau tak silap cikgu. Okey, so 13 meter dengan 50 cm. Cikgu letak 13 di depan, di atas. Nombor bulat cikgu akan letak di bawah. Darab 2. So 5 darab 2 10 sama juga, dia akan naik ke atas. 3 darab 2 6 tambah 1 7. 1 darab 2 2. So 27 meter. Soalan jawapan dia memang minta dalam bentuk meter sahaja. Okey. Seterusnya, okey, kita dah habis. Cikgu harap semua dapat faham apa yang cikgu terangkan dalam video ini. Kalau ada persoalan, boleh tulis di ruangan komen. Lagi satu pesanan cikgu, jaga diri semasa PKPB ni. Jangan merayau, jangan keluar, dan gunakan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Okey, cover balik apa yang kita dah terlepas sebelum ni. Sifik, bagi yang tak ingat sifik, tolong gunakan masa yang ada dengan hafal sifik. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih.